11 ekor ikan haruan berjaya didaratkan. Jom saksikan video vlog memancing ikan haruan Abang Wei kali ni. Mari. Sebelum Abang Wei turun memancing hari ni, kita start dulu dengan secawang kopi. Ni dia Lux Cafe Kopi O Extra Cow. Uncang dia kemas, bau aroma dia macam kedai kopi lama. Zero calories tapi rasa dia tetap klasik. Senang, celup, tunggu sat dan siap. Kopi ni bagi Abang Wei kick sebelum turun ke sawah. Bagi fokus, bagi tenaga. Jom kita start hari dengan Kopi O Extra Cow dulu. Barulah strike pun kau-kau. Okey, sebelum tu kita set up dulu bagai-bagai kita. Untuk kali ni Abang Wei menggunakan root daripada Ranchi. Ni travel root dia ada 5 piece. Abang Wei suka main dengan root UL ni sebab dia syok main ikan haruan menggunakan root UL. Dan ray Abang Wei pakai hari ni daripada reel Cheetah DMC dia. Seterusnya kita terus meluncur. Kali ni Abang Wei mari dengan adik ipar Abang Wei. Okey guys, kita sampai ke spot lah. Jadi spot hari ni kita main kawasan sawah-sawah gini. Betul ada tali air kok. Jom lah kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala nak beri rezeki ke bawah kita pada hari ni. Mari. Alhamdulillah guys, mantap. Alhamdulillah guys, good strike, good fight. Okay, first strike kita pada hari ni ikan haruan soft rock daripada Hunter ZR telah habis guys. Okay guys, Alhamdulillah. Alright, strike kedua guys. Curug saja guys. Okey, alhamdulillah guys, strike yang kedua kita. Ikan curug. Tengok ni, makan katuk ZX. Katuk ni memang Abang Wei suka sebab dia kecil tapi bunyi kuat. Nice fish guys. Tap guys, size guys, size. Alhamdulillah. Telang habis guys. Alhamdulillah. Strike yang ketiga kita pada hari ni. Ui. Ni size juga. Ni ada size. Strike. Ini kasar kan? Ini kasar kan? Mantap guys. Solid fish guys. Mantap guys. Kita strike bertubi-tubi guys. Alhamdulillah guys. Dua kali kas strike pula guys. Mantap guys. Mantap guys. Saya lagi pada tadi guys. Tengok guys.
Oh, lari ya. Ni makan dia. Dia nak lari guys. Ni rezeki kita lagi. Solid fish kan? Solid fish kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Yang ni lagi padi saya. Belum habis guys. Nice guys. Ya guys, makan katok Hunter ZX. Dalang guys, tenaga ni. Mantap guys. Serak guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, untuk sesi pagi ni kita dapat 6 ekor. Jadi Abang balik dulu, balik rehat makan dan semua. Jadi kita meluncur lepas asar pula guys. Cuaca selepas asar ni agak mendung sikit, tapi okey lah. Setengah hari tadi memang sangat panas. Dah lama dah tak mecah panas. Tapi hari ni pagi tadi dia mecah panas. So jadi ikan ni lebih aktif lah. Petang ni kita turun pula. Kita turun main. Tadi kita main belah sana. Hari ni kita dapat neko. Tapi petang ni kita cuba main belah sini juga. Jadi jom lah kita tengok rezeki kita Allah Subhanahu Wa Taala nak wisata ke mana untuk petang ni. Solid fish guys. Solid fish guys. Solid fish guys. Alhamdulillah. Dia ambil solid guys. Alhamdulillah guys. Ikan yang pertama untuk pagi ni, untuk petang ni. Tak sampai 10 minit kita dah strike lah. Curug guys. Curug guys. Alhamdulillah guys. Curug kita lepas. Oh. Umpan jatuh terus sambar guys. Umpan jatuh terus sambar guys. Backing guys. Backing guys. Alhamdulillah. Okey guys, saiz kecil saja tapi kalau saiz ini makna kata boleh goreng dah. Jadi kalau boleh goreng, kalau saiz boleh goreng, kita masak supik guys. Kita masuklah supik guys. Okey.
Tapi kita tutup lah tutup. Kita ikat di pinggir guys. Okey guys. Okey start guys. Okey start guys. Oh, tempatnya sama guys. Tempatnya sama guys. Waduh, dekat guys. Okey guys. Boleh guys. Okey guys. Okey guys, lekat guys. Okey guys. Lekat guys. Lekat guys. Solid fish guys. Solid fish guys. Tempatnya sama guys. Tempatnya sama guys. Alhamdulillah guys. Okey guys, tengok solid guys, dekat guys. Dua mata guys. Soft rod ZX kita. Saiz padu guys tahun ni guys. Sedap goreng guys. Mantap guys. Tempatnya sama guys, 2 ekor guys. Alhamdulillah guys. Hari ni tak sampai setengah jam kita dah start 4 ekor guys. Spot padu guys. Spot rahsia ni guys. Spot rahsia guys. Spot rahsia ni. Untuk kasih PN dulu. Transfer dulu kabel WS100 baru kabel ajak lokasi. Boleh guys. Boleh guys. Cari mana guys spot aku ni guys. Payah lah guys. Okey guys, terus guys. Okey. Okey guys, terus guys. Okey. Okey, solid fish guys. Solid fish guys. Solid, ada respon guys. Ada respon guys. Alhamdulillah guys. Strike kita yang ke berapa ni? 5 tu. Tak sampai 1 jam kita dah strike 5 ekor guys. Alhamdulillah guys. Hari ni kita strike bertubi-tubi guys. Satu spot saja kita boleh 3 ekor. Tengok guys, telang habis guys. Solid fish guys. Alhamdulillah. Masih ngai ni, ni pagi. Ni betul dia. Kita beli 5 ekor. Okey, setakat itu sahaja video vlog memancing ikan web Abel pada kali ni. Jadi sahabat kalau suka konten-konten yang macam ni, support sekali minta komen-komen bawah tu. Lepas tu kalau kat set awak ni ikan hardware ni biasanya masuk gapo. Minta tolong share resipi dekat komen tu. Mari.